Ketua Pemuda PAS ni lain macam je. Apa dia kata? Tak apa, kawan nak pergi-pergilah. Macam tak ikhlas je dalam hubungan PN ni. Tak bolehlah macam tu. Dia kena ada kesefahaman, dia kena ada serasi, dia kena ada tolak ansur, dia kena ada tolerate untuk jadi sebuah gabungan yang boleh menjaga rakyat. Kalau antara klien dengan klien pun tak boleh, macam mana nak jaga rakyat? Rakyat lihatlah betapa egoisnya mereka yang berada di dalam PN ini. Tengok ketua penerangan mereka pula, apa dia kata? Nampak? Kawan makan kawan. Bolehkah cakap macam tu? Tapi bagi aku lah, kemelut dia orang ini adalah hanya kerana kuasa. Kerana kuasa. Setelah menjadi kerajaan 3 bulan, dah merasa macam mana jadi kerajaan, jadi menteri, jadi menteri kanan dan sebagainya, mula merasakan keseronokan menjadi seorang pemimpin negara. Dan mula tidak bersetuju dengan pencalonan daripada PN, iaitu calon untuk Perdana Menteri adalah Muhyiddin Yassin. Ini punca dia. Mereka inginkan kuasa penuh bila mereka berjaya. Ini je. Dan mulalah keretakan berlaku setelah tiada kesefahaman antara mereka kerana ingin mendapatkan posisi calon sebagai Perdana Menteri. Lebih-lebih lagi baru-baru ni berlaku krisis politik di Perlis. Krisis politik PN di Perlis, yang mana PAS terpaksa memberi sit menteri besarnya kepada Bersatu. Suka atau tidak, ikhlas atau tidak, PAS kena terima, ahli PAS kena terima bahawa Bersatu telah menjadi menteri besar di Perlis. Jadi sebenarnya dalam menggerakkan sesuatu negeri atau negara itu, dia memerlukan pasukan, dia bukan seorang individu. Dia memerlukan semua pemimpin di atas itu sefahaman, selari, bertolak ansur dan juga boleh bergerak dengan harmoni. Dekat sinilah kalau aku tengok kenapa kegagalan atau kelemahan ekonomi di negeri-negeri PN PAS berbeza dengan negeri-negeri perpaduan yang harmoni pemimpin di atasnya dan boleh bekerjasama untuk kebaikan rakyat dan juga negara. Assalamualaikum semua.